Takkan itu pun nak ajar. Dah start ke? Hai. Aduh, malunya Kak. Mesti main TikTok ni. Nama Kak Kak Utan. Hari ni akak nak masak laksa Kedah. Mula-mula kita sediakan bawang merah 3 biji. Lepas tu ni, cili merah sikit, cili kering sikit. Akak masukkan belacan seketul tadi. Lupa nak rakam. Lepas tu blend leh. Takkan itu pun nak ajar. Sambil-sambil tu, kita rebus ikan kembung kita ni. Jangan lupa bubuh garam secubit dan asam keping. Akak rasa dulu. Tawar. Akak lupa bubuh Ajinomoto. Manalah akak letak Aji ni. Akhirnya siap juga. Tak tahulah rasa macam mananya. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Muah. Aduh, akak lapar lah. Akak ni kalau lapar mulalah tak lena tidur. Nak gimana tu yang? Nak masak Maggi jap. Abang nak? Lapar-lapar ni akak tak sempat nak mekap lawa-lawa dah sayang. Kira halal lah ya. Takkan masak Maggi pun nak akak ajar juga kot. Rebus je lah dalam air panas. Lepas tu pecah telur sebiji. Pocok telur kau jatuh. Rasa macam layan ASMR kan? Hai. Maggi abang mana? Dah habis dah. Tinggal sebungkus je last tadi. Habis tu abang nak makan apa? Biskut mayat ada lagi. Abang nak tak? Memandangkan daging korban hari tu banyak lagi, akak nak buat gulai daging hari ni. Mula-mula kita keluarkan dulu daging beku ni. Sementara akak sediakan bahan-bahan. Biasa akak pakai santan kara je. Tapi hari ni terlebih rajin pula. Akak nak pakai santan segar. Rambut ni pun. Lepas tu hirislah daging ni kecil-kecil sayang. Macam ni. Potong melawan urat dia tu. Supaya tak lekat celah gigi nanti. Lepas tu tumis bawang sikit. Lepas tu bubuh sebut kari. Ni rahsia utama dia. Tumis sampai pecah minyak. Dah naik bau tu kita masukkan daging kita. Daging lembu maksud akak. Tambahlah air sikit nak bagi daging tu lembut. Last kali masukkan santan yang kita dah perah secara manual tadi. Part tu akak tak rakam lah. Nanti adalah yang komen suruh pakai glove lah apalah. Siap dah kari daging kita. Menggigil tangan akak ni pegang mangkuk panas ni. Korang tahu tak? Ramai juga ya peminat akak kat TikTok ni. Adakah akak terlalu cantik? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sabuk leh. Aduh, sakit pinggang. Hai, abang. Dah malam baru balik ke? Awak ni dah kenapa lawak-lawak bagai? Selalunya selekeh je. Saya nak buat konten abang ni pun. Bini lawa salah, buruk salah. Ish lah. Orang baru nak buat tutorial makeup, disuruhnya goreng pisang pula. Okey, malam ni akak ajar goreng pisang. Mula-mula masuk tepung beras. Lepas tu, bubuh 2 sudu tepung gandum. Lepas tu, cubit sikit garam. Bubuhlah air, agak-agak je, bagi likat-likat sikit. Lepas tu pecah telur. Ada orang tak suka letak telur, hanyi katanya. Banyaklah kau punya hanyi. Nak kasih kuning-kuning tu kita berwarna. Sikit je tau, jangan banyak sangat. Lepas tu masukkanlah pisang dalam bancuhan tadi. Kulit ni kupah dululah. Kan ada lah yang komen akak masuk pisang tak kupah kulit. Akak tahulah. Alamak, habis comot dah tudung mama. Tak pasal-pasal. Lepas tu apa lagi? Gorenglah dalam minyak panas. Takkan menggoreng pun akak nak kena ajar juga kot. Abang, ni dah siap dah pisang goreng. Awak ni goreng pisang ke berendam dalam tepung pisang? Ni semua demi soga lah bang, oi. Oi, Kia. Minta kangkung sikit. Oi, ambil lah Tan. Aku kat dapur ni Aduh, letih nak mencari seikat kangkung pun. Dah tak pasal-pasal akak dah pakai lawak-lawak. Kena masuk parit. Lupa nak intro. Hari ni akak nak masak kangkung belacan. Jadi jangan tanyalah kenapa akak pakai serba hijau hari ni. Kita ikut tema ala-ala sayuran gitu. Ya Allah, rambut ni pun tak bagi kerjasama langsung. Cukuplah kok banyak ni. Akak 3 beranak je pun nak makan dengan kau meh. Bagi akak basuh-basuh dulu bagi bersih. Takut ada pacat. Tunggu Sat. Baiklah, pertama sekali kita sianglah dulu kangkung ni Daimeh. Ada orang suka potong-potong je, tapi akak suka petik dengan jari je. Macam ni. Lepas tu kita tumbuk cabai dengan bawang merah. Kalau suka pedas, boleh letak banyak sikit. Lepas tu masukkan belacan. Ni rahsia utama dia. Tak ada ni tak jadi kau meh. Orang sekarang nak senang blend je. Tapi akak ni pula wanita-wanita purba. Faham-faham leh. Bila dah lumat ni boleh tumis. Akak lupa nak bagi tahu. Tadi akak tumbuk sekali dengan ikan bilis. Cuma tak sempat rakam. Maklumlah komen, akak hanyalah wanita yang lemah. Akak tak lari dari kehilafan. Okey, last kali masukkanlah kangkung. Takkan itu pun akak nak ajar.
siap dah kangkung belacan kita. Atan, udah lah tu main handphone. Kamu kerja sekolah dah siap ke belum? Pergi panggil bapak kamu. Makan ni, ha? Oi, Kia, siram bunga ke? Oi, Tan. Yelah, ha. Dah 2 hari tak siram. Layu dah pokok aku. Ni, aku nak minta terung sikit. Lawa pokok ni. Ada anak pokok tak? Nak try semas pokok? Belum bertunah lagi tu, Tan. Oh. Yelah, aku minta terung sikit je. Hari ni akak nak masuk terung balado. Jadi akak make up tema-tema purple lah, Komeh. Cantik tak subang akak hari ni? Bahan utama nak buat terung balado ni. Terung. Mula-mula kita potong lah terung kiah ni ikut suka Komeh lah. Nak potong bulat ke, panjang ke. Lepas tu kita goreng lah kejap. Tapi jangan sampai garing sangat tau. Biar dia kecut-kecut manja sikit je. Lepas tu toskan dulu, Komeh. Lepas dah angkat terung tadi, kita goreng ikan bilis pula, Komeh. Dalam sejemput gitu je, bukan sekuali. Yang ni pun goreng jangan garing sangat. Nanti keras ke mata. Nak masuk TikTok pun, kenalah nampak seri sikit mata akak ni. Ya Allah, tak semenggah dah rupa akak ni, Bagi akak tak tacap make up sikit-sikit. Lepas tu kita blend lah. Lada besar, cili kecil, bawang besar semua. Hari ni akak blend je. Lesung akak kiah pergi pinjam. Tak pulang-pulang dah 3 hari. Lepas tu kita tumis lah bahan-bahan blend tadi. Bagi naik bau sikit. Lepas tu masukkan ikan bilis yang akak goreng masa duk tacap make up tadi tu. Langkah terakhir, bubuh balik terung yang kita dah goreng awal-awal tadi. Ingat tak? Garam dengan aji ni rasanya akak tak payah hajak dah kot. Benda wajib. Tak bubuh ni rasa dia. Siap dah terung kita, Komeh. Akak ingat nak hantar sikit kat rumah Kia. Alang-alang nak buat-buat minta lesung batu akak yang dia pinjam tu. Hai, Komeh. Hari ni akak nak masak ayam masak merah. Tapi akak masak outdoor hari ni. Sebab rumah akak tak ada air, tak ada api. Mula-mula kita cabut dulu bulu-bulu ayam ni, Komeh. Part akak sembelih ayam tadi akak tak rakam lah, Komeh. Sebab aci tu agak buas. Berunsur keganasan. Ya Allah. Seksa sungguh nak hidup api pun. Tak pasal-pasal terbakar juga rambut akak ni, Kang. Kita kena goreng dulu ayam ni, Komeh. Bubuh kunyit dan garam. Gaul-gaul rata. Bila minyak dah panas, masukkan ayam tadi. Kita goreng. Jangan garing sangat, Komeh. Akak rasa macam Puteri Bunian pula masak kat sini. Lepas tu kita masukkan cili kisar. Yang ni akak dah kisar siap-siap kat rumah. Kisar cili kering. Bawang besar dengan bawang putih je, Komeh. Merecek. Kita tumis dulu sambal ni sampai pecah minyak. Syuh. Islah, habis ayam akak. Mujur dia tak tarik rambut akak. Okey, kita masukkan gula. Ni syarat wajib buat sambal. Jangan skip. Nanti adalah tu yang komen kata banyaknya gula. Bila sambal dah garing, masukkan ayam tadi, Komeh. Sepatutnya kena masukkan hirisan bawang besar part ni. Tapi akak lupa bawa bawang tadi. Siap juga, Komeh, ayam masak merah kita. Akak sebenarnya dari tadi geram nak mandi je, Komeh. Kebetulan kat rumah tak ada air. Boleh ke akak nak berendam kejap? Ya Allah, takut pula akak nak terjun. Kalau akak lemas, tolong hubungi Abang Bombas. Aduh.